Pagi itu, suasana di Pasar Pudu, di tengah-tengah kesibukan Kuala Lumpur, sama seperti biasa. Udara pagi yang masih lembap dipenuhi dengan laungan para peniaga yang mempromosikan barangan mereka, bercampur dengan aroma tajam kunyit dan serai, bau hanyir ikan dari lantai yang basah, dan haruman kopi pekat yang dibancur di warung-warung kecil. Di tengah-tengah hiruk-pikuk itu, seorang lelaki tua berambut kusut duduk di anak tangga sebuah kedai runcit lama. Namanya Pak Cik Ismail, atau lebih mesra dipanggil Pak Mil, seorang gelandangan yang wajahnya sudah sebati dengan persekitaran pasar itu. Walaupun hidupnya melarat, dia dikenali sebagai seorang yang bersopan santun dan tidak pernah meminta-minta secara memaksa. Selalunya, dia hanya membantu peniaga-peniaga kecil mengangkat barang, dan sebagai balasan, dia akan diberi sisa makanan atau wang beberapa ringgit. Namun, pagi itu takdirnya berbeza. Sebuah kereta peronda Proton Saga berhenti mengejut di hadapan pasar. 2 orang anggota polis turun dan salah seorang daripadanya, Kopral Razman, berjalan dengan langkah pantas menuju ke arah Pak Mil. Wajahnya kelihatan tegang dan kesal, seolah-olah sedang mencari tempat untuk melepaskan geram. "Hui, kau lagi. Aku dah cakap jangan melepak kat sini." Semak mata memandang, herdiknya dengan suara yang kuat, serta-merta menarik perhatian orang ramai. Pak Mil terkejut, lantas cuba untuk berdiri dengan badannya yang sudah bongkok. "Maaf, Encik. Saya cuma duduk sekejap. Penat lepas tolong Makcik Salmah angkat guni sayur." Tetapi Razman tidak peduli. "Alasan? Kau ingat tempat ni untuk gelandangan macam kau? Berambus dari sini sekarang." Para peniaga di pasar mula berbisik sesama sendiri. Mereka sudah biasa melihat sikap angkuh anggota polis itu. Kabarnya, Razman baru sahaja ditukarkan ke balai di kawasan itu, dan sejak hari pertama, sikapnya memang keras terhadap sesiapa sahaja yang dianggapnya mengganggu ketenteraman awam. Pak Mil menundukkan kepala, cuba beredar perlahan-lahan. Tetapi sebelum dia sempat melangkah, Razman menarik kolar baju Melayunya yang lusuh. "Aku kata pergi sekarang," jeritnya sambil merentak baju usang itu. Bunyi kain terkoyak kedengaran jelas, dan suasana pasar yang riuh tiba-tiba menjadi senyap. Seorang penjual mi sup secara spontan menjerit, "Encik, janganlah kasar." Dia tak buat apa-apa pun. Namun, Razman hanya menjeling tajam ke arah penjual itu. "Kau nak masuk campur urusan polis?" Suasana pasar bertukar tegang. Pak Mil hanya menunduk, air matanya menitis tanpa suara. Dia merasa malu, marah dan tidak berdaya. Satu-satunya harta yang dia ada, harga dirinya, diragut di hadapan khalayak ramai. Tiba-tiba dari hujung jalan, seorang lelaki berjakit hitam berjalan pantas menuju ke arah kerumunan itu. Tubuhnya tegap, wajahnya serius tetapi tenang. Orang ramai secara spontan memberi laluan. Lelaki itu berhenti di hadapan Razman dan memandangnya tepat. "Apa masalahnya, Kopral?" tanyanya perlahan, tetapi suaranya penuh dengan wibawa. Razman, yang masih dikuasai emosi, menjawab dengan kasar, "Ini urusan keselamatan. Jangan masuk campur." Lelaki itu memandang Pak Mil yang masih bercangkung sambil memegang bajunya yang terkoyak. "Keselamatan atau penghinaan?" katanya dengan nada mendatar. Beberapa orang terus berbisik. Itu Abang Azlan." Nama itu bukan nama asing di pasar tersebut. Azlan, seorang bekas anggota grup gerak khas, GGK, yang kini membuka sebuah kedai kopi kecil berhampiran pasar. Walaupun sudah bersara awal, auranya masih kuat. Dia dikenali sebagai seorang yang bijaksana dan dihormati oleh penduduk setempat. "Saya dah kata jangan campur tangan," bentak Razman lagi, kali ini dengan nada mencabar. Azlan menatapnya tajam.
Kalau kamu nak dihormati sebagai seorang penguat kuasa, hormat dulu orang lain, terutamanya orang yang lemah. Pak Cik ni tak ganggu sesiapa pun. Razman ketawa sinis. Kau siapa? Nak ajar aku buat kerja? Orang yang dulu pernah pakai seragam macam kamu, jawab Azlan tenang. Bezanya, saya diajar untuk melindungi, bukan untuk memalukan. Suasana semakin tegang. Beberapa peniaga mula merakam kejadian itu dengan telefon bimbit mereka. Razman kelihatan semakin resah. Oh, jadi kau nak diralkan aku, ya? Katanya sambil menepis tangan seorang pemuda yang sedang merakam. Azlan masih berdiri di tempatnya, tidak berganjak. Kalau kamu yakin kamu tak salah, kenapa takut dirakam? Razman hilang sabar. Dia melangkah ke hadapan, menolak dada Azlan dengan kuat. Tetapi apa yang berlaku seterusnya membuatkan semua orang terpegun. Dalam sekeli mata, Azlan menangkis tangan itu dengan gerakan refleks yang pantas, kemudian memulas pergelangan tangan Razman dan menahannya dalam satu kuncian yang kemas. Bukan untuk melawan, tetapi cukup untuk membuatkan Razman tidak boleh bergerak. Jangan buat saya hilang sabar, budak, ujar Azlan dengan suara rendah tetapi penuh dengan tekanan. Lepaskan Pak Cik tu dan minta maaf. Razman meringis menahan sakit. Rakannya, seorang lagi anggota polis yang sejak tadi hanya berdiam diri, segera marah untuk cuba meleraikan keadaan. Sudah, bang. Tenang dulu. Kita boleh bincang baik-baik. Azlan melepaskan kuncian itu perlahan-lahan. Razman berundur beberapa langkah, wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Dia tidak menyangka akan dimalukan di hadapan orang ramai. Pak Mil mendekati Azlan, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak Azlan. Pak Cik tak apa-apa. Biar Tuhan yang balas. Azlan menepuk bahunya perlahan. Yang penting, Pak Cik jangan takut. Orang baik tak boleh kalah dengan orang yang sewenang-wenangnya. Razman memandang mereka dengan pandangan yang tajam. Kau ingat urusan ni dah selesai? Katanya dingin. Aku akan buat kau menyesal. Azlan tidak menjawab. Dia hanya membalas pandangan itu. Tenang, tetapi menyimpan bahaya. Orang ramai yang masih menonton mula bertepuk tangan secara perlahan. Bukan kerana ingin memalukan sesiapa, tetapi kerana buat pertama kalinya, seseorang berani bangkit menentang kesewenang-wenangan. Namun, di sebalik tepukan itu, bahaya baru sedang menanti. Razman yang sudah terhina bertekad untuk membalas dendam. Dia tidak tahu bahawa langkah itu sebenarnya akan membuka satu rahsia besar tentang dirinya dan menamatkan kejayaannya lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Siang itu, matahari Kuala Lumpur terasa begitu terik. Selepas kejadian pagi tadi di Pasar Pudu, suasana di situ menjadi bahan bualan setiap peniaga. Video insiden antara Kopral Razman dan Pak Mil yang dibelah oleh Abang Azlan, bekas anggota Komando JJK, sudah pun mula beredar di media sosial tempatan. Dalam masa yang singkat, rakaman berdurasi 2 minit itu tersebar luas di kumpulan WhatsApp penduduk dan laman Facebook komuniti. Komen-komen netizen mula membanjiri ruangan tersebut. Memalukan betul, polis buat orang tua macam tu. Tabik spring dekat Abang Azlan. Masih ada orang yang berani bela orang lemah. Namun, tidak semua orang gembira dengan penularan video itu. Di balai polis berhampiran, Kopral Razman duduk dengan wajah tegang di hadapan meja ketuanya, Ketua Inspektor Hisham. Jadi, kamu buat kecoh di pasar, lepas tu dimalukan oleh orang awam? Tanya Ketua Inspektor Hisham dengan nada dingin. Bukan begitu, Tuan. Saya cuma nak tertibkan gelandangan. Tapi lelaki itu tiba-tiba masuk campur dan serang saya, jawab Razman pantas, cuba membelah diri.
Ketua Inspektor Hisham menyandarkan badannya di kerusi. Serang kamu? Dari rakaman yang saya tengok, kamu yang tolak dia dulu. Razman terdiam. Wajahnya memerah. Dia bekas tentera, Tuan. Orang bahaya. Bahaya? Hisham menatapnya tajam. Yang saya nampak, kamu yang memalukan orang tua miskin. Kalau betul dia bekas tentera, sepatutnya kamu lebih berhati-hati. Kamu lupa ke mereka ada rangkaian yang luas? Razman menggenggam penumbuk di bawah meja, menahan geram. Saya akan balas, Tuan. Orang tu dah jatuhkan maruah saya. Ketua Inspektor Hisham menarik nafas panjang. Saya tak nak dengar pasal balas dendam. Masalah kamu ni dah cukup besar. Dah ada laporan dari orang awam, malah dari ngut tempatan. Kalau kes ni sampai ke media besar, kamu boleh kena tindakan tata tertib. Namun, sebaik sahaja keluar dari bilik itu, fikiran Razman dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak dapat menerima hakikat dimalukan di hadapan umum, apatah lagi oleh seorang orang awam yang dianggapnya belagak jago. Dia tahu reputasinya di balai sudah tercalar sejak video itu tersebar. Dia mahu membalas dengan cara yang boleh memulihkan egonya. Petang harinya, Azlan duduk di kedai kopinya di pinggir pasar. Kedai itu sederhana, tetapi sentiasa ramai pelanggan. Aroma kopi ukau bercampur dengan suara riuh perbualan penduduk setempat. Di satu sudut kedai, Pak Mil duduk sambil menikmati segelas teh panas. Bajunya sudah ditukar dengan sehelai kemejati terpakai pemberian seorang peniaga. Macam mana badan, Pak Cik? Tanya Azlan lembut. Sakit sikit-sikit je, tapi hati Pak Cik tenang. Tak sangka masih ada orang yang nak bela orang macam Pak Cik ni. Nak, jawab Pak Mil dengan suara serak. Azlan tersenyum kecil. Saya cuma buat apa yang patut. Kadang-kadang kita kena berdiri teguh bukan untuk cari musuh, tapi untuk jaga maruah manusia. Tiba-tiba, seseorang datang tergesa-gesa dari arah pasar. Daniel, seorang pemuda yang sering membantu Azlan di kedai, menunduk dan berbisik, "Bang, hati-hati. Tadi saya dengar polis tu cari abang. Katanya nak selesaikan urusan semalam." Azlan memandang Daniel dengan serius. "Kau pasti?" "Ya, bang." Katanya dia marah betul. Malam ni mungkin dia datang. Azlan memandang ke arah jalan raya. Wajahnya tenang, tetapi fikirannya berwaspada. Kalau dia datang, biarkan saja. Saya tak takut dengan orang yang salah, tapi belagak berani. Malam tiba, pasar mula sunyi. Lampu kedai Azlan masih menyala. Beberapa pelanggan terakhir masih berbual. Angin malam membawa bau hujan yang akan turun. Dari kejauhan, bunyi enjin motosikal kedengaran semakin dekat. 2 buah motosikal berhenti di hadapan kedai. Razman turun dari motosikal bersama 2 orang rakannya yang berpakaian preman. "Kedai dah tutup?" tanya Razman dengan nada sinis sambil melangkah masuk. Azlan memandangnya dengan riak wajah mendatar. "Belum, tapi kalau datang nak buat kecoh, saya boleh tutup sekarang juga." Salah seorang rakan Razman ketawa. "Wah, garang juga pesaran ni. Datang malam-malam ni ada apa, Encik?" tanya Azlan lagi. Razman menepuk meja. "Selesaikan urusan yang belum selesai. Kau dah buat aku malu. Sekarang masa untuk kau bayar." Azlan mengeluh. "Kamu silap besar kalau fikir ini soal harga diri kamu. Yang kamu hancurkan pagi tadi bukan setakat baju orang tua, tapi juga rasa hormat masyarakat pada seragam kamu sendiri." Kata-kata itu menusuk kalbu. Razman terus menghentak meja dengan kuat. "Jangan nak ceramah.
Kau ingat aku takut dengan orang macam kau? Sebelum Azlan sempat menjawab, salah seorang rakan Razman cuba menumbuknya dari sisi. Tetapi Azlan bergerak pantas, menahan tumbukan itu dan membalas dengan satu tolakan kuat yang membuatkan lelaki itu jatuh terhempas ke kerusi. Razman turut marah, tetapi Azlan mengelak dan menangkap pergelangan tangannya, menguncinya seperti yang dilakukannya di pasar. Jangan paksa saya, kata Azlan tegas. Namun, tiba-tiba lampu kedai padam. Dalam kegelapan, kedengaran bunyi barang pecah dan langkah orang berlari. Azlan sempat menahan seorang, tetapi dua yang lain berjaya melarikan diri. Sebaik sahaja lampu menyala semula, meja dan kerusi sudah bersepah. Beberapa gelas pecah di atas lantai. Pak Mil yang tadi tidur di sudut kedai, bangun dengan panik. Ya Allah, apa dah jadi ni? Nak? Azlan melihat sekeliling. Tak apa-apa, Pak Cik. Cuma orang tak sabar yang tak tahu malu. Namun, dia tahu ini belum berakhir. Keesokan paginya, penduduk pasar dikejutkan dengan berita bahawa kedai kopi Azlan dirosakkan oleh orang yang tidak dikenali. Ramai yang menaruh syak, tetapi Azlan sendiri tidak membuat laporan polis. Saya tak nak panjangkan cerita. Kadang-kadang, berdiam diri itu cara paling keras untuk tunjukkan siapa yang benar, katanya kepada Makcik Salmah, penjual sayur yang bersimpati. Namun, tanpa pengetahuannya, seseorang telah merakam kejadian malam itu. Daniel, yang bersembunyi di seberang jalan, secara senyap-senyap telah menghidupkan kamera telefonnya sejak Razman tiba. Video itu menunjukkan dengan jelas wajah Razman dan rakan-rakannya yang menghentak meja serta menjerit-jerit. Pagi itu juga, video tersebut dimuat naik ke media sosial. Dalam masa beberapa jam, beribu-ribu orang telah menontonnya. Komen-komen netizen semakin pedas. Ini dah melampau. Bukan setakat sombong, tapi dah jadi Samsung. Kenapa polis macam ni tak dipecat terus? Media tempatan mula melaporkan kes ini dengan tajuk anggota polis di Kuala Lumpur terlibat menyerang bekas anggota tentera. Tekanan awam semakin kuat. Pejabat balai polis dibanjiri panggilan daripada wartawan. Ketua Inspektor Hisham akhirnya memanggil Razman sekali lagi, kali ini dengan riak wajah yang sangat marah. Kamu sedar tak apa yang kamu dah buat? Sekarang nama baik balai kita rosak disebabkan perangai kamu. Cukup, Razman. Saya gantung tugas kamu sementara waktu. Kes kamu diserahkan kepada JIPS. Kamu ingat seragam tu kebal undang-undang? Razman terdiam. Dunianya seolah-olah runtuh di hadapannya. Semuanya kerana satu tindakan melulu dan egonya yang tidak mahu kalah. Di sisi lain, kedai kopi Azlan kembali ramai. Ramai penduduk datang bukan sahaja untuk minum kopi, tetapi juga untuk menunjukkan sokongan. Beberapa orang malah menyumbangkan bahan binaan untuk membaiki bahagian kedai yang rosak. Pak Mil membantu mengemuk lantai sambil tersenyum. Rupanya kebaikan ni masih boleh berjangkit ya, nak? Katanya. Azlan tersenyum nipis. Ya, Pak Cik. Kadang-kadang kita cuma perlukan satu kejadian untuk ingatkan semua orang bahawa kemanusiaan itu lebih penting daripada pangkat dan jawatan. Malam itu, Azlan duduk di bangku di hadapan kedai sambil memandang jalan pasar yang sepi. Dari kejauhan, kelihatan sebuah kereta peronda berhenti seketika. Seorang pegawai turun dan menghampirinya dengan sopan. Selamat malam, Encik Azlan. Saya dari IPD. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Laporan dan video daripada orang awam sudah kami terima. Anggota tersebut sedang dalam siasatan. Azlan berdiri dan mengangguk hormat. Saya cuma mahukan keadilan, Tuan. Bukan balas dendam. Pegawai itu tersenyum.
dan skim yang membezarkan orang yang benar-benar punya jiwa pelindung daripada orang yang hanya memakai seragam. Azlan memandang langit malam. Semoga semua orang belajar dari kejadian ini. Kerana kalau yang berseragam pun boleh bertindak sewenang-wenangnya, siapa lagi yang boleh dipercayai? Di tempat lain, Kopral Razman duduk di bilik siasatan JIPS tanpa pangkat dan tanpa suara. Buat pertama kalinya, dia merasa begitu kecil. Bukan kerana dimalukan, tetapi kerana sedar bahawa kuasa tanpa hati nurani hanyalah satu kesombongan yang menanti kejatuhan. Hari-hari selepas video kedua menjadi tular terasa begitu panjang bagi Kopral Razman. Dia kini duduk di sebuah bilik sempit di pejabat JIPS di Ibu Pejabat Polis Kontinjen, tanpa seragam dan tanpa senjata. Statusnya digantung tugas sementara, tetapi semua orang tahu itu selalunya permulaan kepada pengakhiran kejaya. Setiap kali ada bunyi derap langkah di luar bilik, dadanya berdebar. Dia takut akan panggilan untuk perbicaraan tata tertib. Tetapi lebih daripada itu, dia takut untuk berhadapan dengan pandangan sinis rakan-rakannya. Aku tak percaya kau boleh sampai macam ni, Man, kata Zarul, rakan sepasukannya yang datang melawat. Aku dah cakap, jaga sikap. Zaman sekarang semua orang pegang telefon. Silap sikit terus viral. Razman hanya memandang kosong ke dinding. Aku cuma nak dihormati. Rul. Dulu masa kat kampung, tak ada siapa pandang aku. Lepas jadi polis, barulah orang hormat. Tapi sekarang, aku cuma jadi bahan ketawa. Zarul mengeluh. Rasa hormat tu bukan datang dari seragam, Man. Tapi dari cara kau layan orang lain. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Tetapi di sudut hatinya yang paling dalam, Razman tahu Zarul benar. Cuma ego yang telah terkumpul selama bertahun-tahun terlalu sukar untuk dikuburkan. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga miskin di pinggir banting. Ayahnya seorang pemandu lori, ibunya seorang peniaga kecil. Kehidupan yang keras membuatnya percaya bahawa satu-satunya cara untuk dihormati adalah melalui kuasa dan ketegasan. Dia lupa bahawa sempadan antara tegas dan sombong selalunya sangat tipis. Sementara itu, di Pasar Pudu, suasana mula kembali normal. Kedai kopi Abang Azlan sudah berdiri kemas semula, malah lebih ramai daripada sebelumnya. Ramai penduduk datang bukan sekadar untuk membeli kopi, tetapi juga sekadar untuk bertegur sapa atau berkongsi cerita. Bang, video semalam tu memang power, kata Daniel sambil menunjuan telefonnya yang memaparkan ribuan komen positif. Abang dah viral, bang. Azlan tersenyum samar. Viral tak semestinya bagus, Daniel. Kadang-kadang orang cuma tonton, tapi tak belajar. Pak Mil, yang duduk di kerusi berhampiran pintu, menyampuk, tapi sekurang-kurangnya orang tahu masih ada yang peduli dengan orang kecil macam kita. Itu dah cukup. Azlan mengangguk perlahan. Dalam hatinya, dia bersyukur bukan kerana menjadi wira segera, tetapi kerana kejadian itu membuka mata ramai orang tentang pentingnya saling menghormati, tidak kira sama ada yang berkuasa atau yang tidak punya apa-apa. Beberapa minggu berlalu, perbicaraan tata tertib untuk Razman akhirnya diadakan. Bilik itu sunyi, hanya kedengaran bunyi ketukan pen dan suara lembut daripada pengerusi lembaga. Saudara Kopral Razman, berdasarkan bukti video, keterangan saksi awam, serta laporan rakan setugas saudara sendiri, maka lembaga mendapati saudara terbukti telah melakukan tindakan yang tidak wajar terhadap orang awam dan mencemarkan nama baik institusi. Razman menunduk, tangannya menggeletar. Saya hilaf, Tuan. Pengerusi lembaga memandangnya tajam. Hilaf sekali boleh dimaafkan, tetapi ini bukan kali pertama. Ada 2 laporan serupa sebelum ini, cuma tidak tular. Kami bukan sahaja menilai kesalahan, tetapi juga sikap. Razman mengetap bibirnya.
Dia mahu membantah, tetapi tahu tiada gunanya. Akhirnya, keputusan pun dibacakan, diberhentikan secara tidak terhormat. Suara itu bergema di kepalanya. Semua yang dikejarnya selama ini, ego, penghormatan, kuasa, hilang dalam sekelip mata. Malamnya, Razman pulang ke rumah sewanya yang sempit. Isterinya, Mina, duduk di lantai bersama anak mereka yang masih kecil. Wajahnya kelihatan letih tetapi lembut. Macam mana keputusannya, Bang? Tanya Mina perlahan. Razman tidak sanggup bersuara. Dia hanya meletakkan topi polis terakhirnya di atas meja. Mina terdiam, kemudian memandangnya lama. Saya dah agak, Bang. Tapi mungkin ini masanya kita mulakan hidup baru. Tak payah lagi fikir pasal seragam. Yang penting, abang berubah. Air mata menitis di pipi Razman. Bukan kerana marah, tetapi kerana merasa begitu kecil di hadapan isterinya yang selama ini menahan malu dan kecewa. Maafkan abang, Mina. Abang dah susahkan awak. Mina menggenggam tangannya. Yang penting sekarang, abang belajar dari semua ni. Hidup ni bukan soal dihormati orang, tapi soal macam mana abang boleh hormat diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Razman berjalan menyusuri lorong pasar yang pernah menjadi tempat permulaan segalanya. Banyak wajah memandangnya, ada yang dengan rasa kasihan, ada yang dengan pandangan dingin. Dia tidak berani membalas pandangan mereka. Tetapi entah kenapa, langkah kakinya terhenti di hadapan kedai kopi milik Azlan. Azlan sedang menyapu lantai. Apabila melihat Razman berdiri di hadapan, dia hanya memandang sekejap, kemudian meletakkan penyapu. Duduklah, katanya tenang. Kopi masih harga sama, walaupun dunia dah berubah. Razman mendekat perlahan, duduk tanpa bersuara. Tangannya menggeletar memegang cawan. Beberapa penduduk yang melihat hanya berbisik perlahan, tetapi Azlan mengangkat tangan memberi isyarat agar tiada siapa yang masuk campur. Aku tahu kau datang bukan nak minum kopi, kata Azlan. Razman memandang lantai. Saya cuma nak minta maaf, Bang. Saya dah melampau hari tu. Saya ingat kalau saya keras, orang akan hormat. Tapi rupa-rupanya yang saya dapat cuma malu. Azlan memandangnya dengan pandangan yang tenang tetapi mendalam. Setiap orang boleh buat silap, Man. Tapi yang penting, kau sedar sebelum terlambat. Seragam tu cuma kain. Yang buat orang hormat ialah hati di sebaliknya. Razman mengangguk perlahan, air matanya menitis. Saya cuma nak mula semula, Bang. Tapi saya tak tahu dari mana. Azlan menepuk bahunya. Mula dari minta maaf pada diri sendiri dulu, lepas tu pada orang yang kau dah sakitkan. Selebihnya, biar masa yang tentukan. Mereka diam beberapa minit. Angin petang bertiup perlahan, membawa aroma kopi panas. Razman akhirnya berdiri, memandang Azlan dalam-dalam. Terima kasih, Bang. Kalau saya boleh tolong apa-apa kat kedai ni, saya sudi. Biar saya belajar hidup betul perlahan-lahan. Azlan tersenyum kecil. Pintu kedai ni sentiasa terbuka untuk orang yang nak berubah. Beberapa minggu kemudian, pemandangan di pasar lama itu berubah. Razman, yang dahulunya dikenali sebagai seorang yang angkuh, kini kelihatan membantu di kedai kopi. Dia menyapu, mencuci cawan, dan melayan pelanggan dengan sabar. Pada mulanya, ramai yang berasa janggal, tetapi lama-kelamaan, penduduk mula menghargainya. Suatu hari, Pak Mil datang membawa 2 bungkus nasi lemak. Ni untuk sarapan, Man. Nasi buatan Makcik Salmah. Katanya untuk orang yang sekarang dah bertaubat. Razman ketawa kecil, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih, Pak Cik. Saya janji takkan jadi orang yang dulu lagi. Azlan, yang duduk berhampiran pintu, tersenyum puas melihat perubahan itu. Kadang-kadang karma tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk mengajar. Dan jika seseorang itu mahu belajar, kesilapan pun boleh menjadi satu permulaan yang baik. Malam itu, ketika pasar sudah sepi, Razman menutup kedai sambil memandang bintang di langit. Dia teringat akan semua kesombongan, kemarahan, dan kehausan akan penghormatan yang pernah dikejarnya. Tetapi kini, dalam kesederhanaan dan kejayaan jujur, dia merasa lebih tenang. Dia memandang Azlan yang sedang mematikan lampu kedai. Bang, saya baru sedar. Dulu masa saya pakai seragam, saya cuma takut hilang hormat orang. Tapi sekarang, saya belajar dapat hormat dari orang tanpa perlukan seragam. Azlan menepuk bahunya. Itu sebab sekarang kau tahu, hormat tu bukan ditakuti, tapi didapati dari kebaikan. Razman mengangguk. Terima kasih, Bang. Kalau bukan sebab abang, mungkin saya masih sombong. Azlan memandang ke langit malam. Saya cuma tunjukkan jalan, Man. Yang berjalan tetap kamu. Dan malam itu, di tengah-tengah bunyi cengkerik dan sisa aroma kopi, dua lelaki itu duduk berdampingan. Yang seorang pernah kehilangan segalanya kerana kesombongan. Yang seorang tetap teguh kerana kemanusiaan. Tiada tepukan tangan, tiada kamera. Tetapi di hati kedua-duanya, kedamaian yang sederhana itu lebih berharga daripada segala penghormatan dunia. Pagi di pasar Pudu terasa lebih hidup daripada biasa. Cahaya matahari menembusi atap zinc, memantul pada lupak-lupak air hujan semalam. Suara riang peniaga, kanak-kanak yang berlari-lari, dan aroma kuih-muih yang hangat mencipta suasana yang damai. Di satu sudut pasar, kedai kopi Abang Azlan kini menjadi tempat kegemaran ramai orang. Bukan hanya kerana kopinya sedap, tetapi kerana suasananya yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Sesiapa sahaja boleh duduk di situ, peniaga, penjaga parkir, malah anggota polis muda yang baru ditugaskan di kawasan itu. Tiada jurang, tiada perbezaan. Dan di sebalik kaunter, berdiri seseorang yang dahulunya dibenci ramai. Razman, kini dia bekerja membantu Azlan setiap pagi. Dengan kemeja biasa dan senyuman ikhlas, dia melayan pelanggan tanpa rasa janggal. Kadang-kadang, orang masih berbisik tentang masa lalunya, tetapi semakin hari, bisikan itu bertukar menjadi sapaan mesra. Man, tambah gula satu ya, seru Pak Mil dari kerusi dekat tingkap. Baik, Pak Cik, jawab Razman pantas. Wajahnya ceria. Dia sudah hafal tabiat Pak Mil. Kalau pagi suka kopi manis, kalau petang pilih teh kurang manis. Hubungan mereka kini seperti ayah dan anak. Kadang-kadang mereka bergurau, kadang-kadang mereka diam, saling memahami tanpa banyak kata. Azlan yang memerhati dari jauh hanya tersenyum. Dia tahu ini bukan perubahan yang kecil. Ia memerlukan keberanian yang besar bagi seseorang seperti Razman untuk menebus kesalahannya di tempat yang sama di mana dia pernah memalukan orang lain. Beberapa minggu kemudian, Azlan mengumumkan sesuatu di kedainya. Mulai bulan depan, kedai ni kita nak ubah sikit. Saya nak buka program mengopi sambil belajar untuk anak-anak peniaga pasar. Jadi, petang-petang mereka boleh belajar membaca, menulis, dan mengira kat sini. Percuma. Penduduk yang hadir terus menyambut dengan gembira. Wah, bagus tu, Bang. Biar anak-anak kita tak melipat saja, tapi ada juga ilmu. Razman yang mendengarnya turut tersenyum. Bang, kalau boleh saya bantu, saya sedia. Saya pun boleh juga ajar membaca dan menulis. Azlan memandangnya dengan bangga. Tentu, Man.
Saya memang nak kamu jadi contoh untuk mereka. Biar budak-budak tu tahu, hidup ni boleh berubah asalkan ada usaha. Razman terdiam sejenak, menunduk. Saya tak layak jadi contoh, bang. Justru kerana kau pernah salah, kau layak. Orang belajar bukan dari orang yang sempurna, tapi dari orang yang pernah jatuh dan berani bangkit. Ucapan itu membuatkan mata Razman berkaca-kaca. Dia memandang Azlan dengan rasa hormat yang tulus. Bukan kerana kuasa, tetapi kerana kebijaksanaan. Hari demi hari, program kecil itu berjalan lancar. Setiap petang, kira-kira 8 hingga 10 orang kanak-kanak duduk di bangku panjang kedai. Di tangan mereka ada buku tulis, pensil dan wajah yang penuh semangat. Razman berdiri di hadapan mereka, menerangkan huruf dan angka dengan sabar. Kadang-kadang, salah seorang budak mengusik, "Pakcik Razman dulu polis jahat, ya?" Razman ketawa kecil. "Ya, dulu pakcik sombong sangat. Tapi sekarang pakcik belajar jadi orang baik. Sebab tu, kamu semua jangan jadi macam pakcik dulu, ya." Kanak-kanak itu ketawa serentak. Tetapi bagi Azlan yang memerhati dari jauh, detik itu sangat bermakna. Razman benar-benar telah berubah. Daripada seorang yang angkuh memakai seragam dengan kesombongan, kini dia menjadi seorang guru kecil yang mengajar nilai hidup melalui kesederhanaan. Suatu petang, ketika kedai mula lengang, datanglah seseorang dengan pakaian seragam. Razman secara spontan terdiam. Azlan sempat memandangnya dengan risau, tetapi lelaki itu tersenyum ramah. "Selamat petang, Abang Azlan, Encik Razman." "Siapa anggota polis muda itu?" "Saya dari balai. Nama saya Bima. Saya cuma nak singgah. Dengar kata kat sini tempat lepak warga yang damai." Azlan tersenyum. "Silakan duduk, Bima. Kopi O atau kopi susu?" "Kopi O saja, bang. Katanya kopi kat sini boleh buat hati tenang." Razman menyiapkan pesanan itu dengan tenang. Setelah menghulurkan cawan, Bima memandangnya. "Encik Razman, saya tahu sikit cerita pasal masa lalu Encik. Tapi saya juga dengar sekarang Encik banyak tolong orang." Razman menunduk. "Saya cuma cuba menebus, Tuan." Bima mengangguk. "Saya kagum, Encik. Ramai yang jatuh, tapi tak semua boleh bangkit. Kat pejabat, ada senior cerita, dulu Encik orangnya berdisiplin, cuma mudah terbawa emosi. Sekarang, Encik pula jadi contoh dalam masyarakat." Azlan memandang Razman dan tersenyum lebar. "Nampak tak, Man? Kadang-kadang kesilapan yang kita sangka pengakhiran, rupanya pintu untuk mulakan sesuatu yang lebih baik." Razman memandang cawan kopi di tangannya. "Ya, bang. Dulu saya fikir hidup saya dah habis bila hilang seragam. Tapi rupa-rupanya, kat sinilah saya mula belajar erti jadi manusia." Waktu terus berlalu. Kedai kopi itu kini bukan lagi sekadar tempat jualan, tetapi menjadi simbol kecil tentang perubahan. Orang datang bukan hanya untuk minum, tetapi juga untuk mencari ketenangan. Ada yang datang untuk meluahkan perasaan, ada yang datang sekadar ingin belajar tentang kehidupan daripada dua lelaki yang pernah berhadapan dengan keras, Azlan dan Razman. Pak Mil turut membantu di dapur, kadang-kadang bergurau menjadi pengurus kedai kopi. Daniel mula menyambung pelajaran pada waktu malam dan tetap membantu di kedai. Kehidupan perlahan-lahan menjadi lebih baik untuk semua orang. Suatu malam selepas kedai ditutup, Azlan dan Razman duduk di hadapan, memandang langit yang dihiasi bintang. "Bang," kata Razman perlahan. "Kadang-kadang saya masih terfikir. Kalaulah masa tu saya boleh tahan emosi, mungkin saya masih jadi polis." Azlan memandangnya.
Kalau kamu masih jadi polis, mungkin kamu belum tahu erti menghargai manusia. Kadang-kadang, kehilangan itu bukan hukuman, tapi cara Tuhan suruh kita belajar sesuatu yang lebih penting. Razman tersenyum. Ya, mungkin betul. Sekarang saya rasa lebih bahagia. Tenang, tak dikejar ego lagi. Azlan tersenyum mesra. Dan yang paling penting, kau dah boleh maafkan diri kau sendiri. Itu langkah paling berat, Man. Angin malam bertiup lembut. Dari kejauhan, kedengaran suara azan isyak bergema, mengingatkan mereka bahawa setiap hari adalah peluang untuk memperbaiki diri. Razman berdiri memandang langit. Bang, saya nak ke surau dulu. Dulu saya jarang ingat waktu. Sekarang saya tak nak lupa lagi. Azlan menepuk bahunya. Pergilah. Hidup yang baru memang kena bermula dari hati yang bersih. Razman berjalan perlahan menuju ke surau kecil di hujung pasar. Lampu-lampu kuning menerangi jalannya. Dari kedai, Azlan memandangnya dengan rasa bangga. Bangga bukan sahaja kerana seorang bekas polis telah berubah, tetapi kerana seorang manusia yang dahulunya keras, kini belajar menjadi lembut. Beberapa bulan kemudian, pada hari Jumaat pagi, kedai kopi itu kembali riuh. Kali ini bukan kerana tulah atau pergaduhan, tetapi kerana satu majlis kecil, majlis kesyukuran kedai kopi Azlan Razman. Pada kain rentang yang sederhana, tertulis, bersyukur untuk perubahan, berkongsi untuk kebaikan. Semua penduduk datang. Kanak-kanak membawa bunga kertas. Pak Mil membacakan doa, dan Azlan berdiri di hadapan sambil berkata perlahan, dulu tempat ini jadi saksi kesilapan, tapi sekarang jadi tempat belajar. Bukan cuma untuk Razman, tapi untuk kita semua. Kalau kita mahu berubah, masa lalu takkan boleh menahan langkah kita. Razman memandang orang ramai dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu ini bukan sekadar majlis kecil. Ini adalah tanda bahawa masyarakat sudah benar-benar menerimanya kembali. Dia bukan lagi anggota polis yang sombong. Dia kini Razman, manusia biasa yang belajar untuk rendah diri, yang menebus kesalahan melalui kerja dan khidmat. Dan ketika semua orang ketawa sambil menikmati kopi dan kuih-muih sederhana, Razman berbisik kepada Azlan, "Bang, terima kasih sebab tak benci saya masa tu." Azlan memandangnya sambil tersenyum. "Kalau saya benci, kamu takkan sampai ke sini." Kadang-kadang, kasih sayang itu bentuk hukuman paling lembut yang Tuhan bagi. Razman mengangguk, memandang langit Kuala Lumpur yang cerah. Di antara aroma kopi dan tawa penduduk pasar, dia tahu satu perkara, hidupnya memang pernah jatuh, tetapi dari keruntuhan itu, dia telah membina sesuatu yang jauh lebih kuat, harga diri yang lahir daripada penyesalan dan kebaikan. Dan sejak hari itu, kedai kopi Azlan dikenali dengan nama baru pada papan kayu sederhana di hadapan, Kedai Kopi Kemaafan Harapan. Sebuah tempat di mana setiap insan yang pernah tersilap boleh bermula semula dengan secawan kopi.